hadir pada majlis pernikahan anak saya pada hari ini, hari Sabtu 14 bulan 6 2025. Semoga dipermudah segala urusan dan dimudahkan majlis pada pagi ini, dan semoga berjalan lancar lah. Okey, jadi terima kasih sekian. Kami satu keluarga ucapkan terima kasih yang hadir pada pagi ini pada majlis kami. Alright. Ya, saya takut. Muhammad dan juga Al-Fadhil Muhammad Hussein bin Hussein. Saya bersama kita pada pagi ini. Tuan-tuan haji, mohon najah tuan-tuan, puan-puan hadirin dan hadirat yang berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Ilahi pada pagi-pagi ini dapat kita bersama-sama berhimpun di sini di Taman Seri Fakat ini. Tidak lupa kita nonton insya-Allah saksikan akad pernikahan bakal pengantin saudara Muhammad Hakim bin Ramli. Muhammad Hakim bin Ramli dan bakpasanya saudari Roslinda binti Rahmat. Jadi bagi setuju untuk dia kat negara, setuju untuk dia kat negara ya. Tersebut betul insya-Allah ya. Dan saya jadi kabar begini, mohon pihak oleh kewakalan kita bin Allah yang qad sabaqa aqulukum bihadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal hadirin wal hadirat innahu huwat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Rahmat bin Syukur, wali kepada anak saya Roslinda binti Rahmat. Dengan ini saya wakilkan kepada Tuan Imam untuk mengangkat nikahkan anak saya Roslinda binti Rahmat dengan Muhammad Hakim bin Ramli. Muhammad Hakim bin Ramli dengan mas kawinnya RM100 tunai. Saya Muhammad Hakim bin Ramli bukan pada hari ini dengan mewakili saudara Ahmad bin Syukur bagi merupakan anak beliau Roslinda binti Rahmat dengan Muhammad Hakim bin Ramli dengan mas kawinnya RM100. Tunai saja saya kata sekali ya. Tunai saya kata sekali barulah awak jawab ini ya. Boleh? Jawab dengan tunai. Saya tak sedih lah. Istri ya. Astaghfirullahaladzim, 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 auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsaki bima'rufin aw tasrif bi ihsan Muhammad Hakim bin Ramli. Aku nikahkan engkau dan aku kahwinkan engkau dengan Roslinda binti Rahmat yang berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima nikah Roslinda binti Rahmat dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Al-Fatihah.
عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم ألق بينهم الألفة والمحبة. Jadi yang Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Sebut nama awak Muhammad Hakim bin Ramli menerima tanggungjawab sebagai suami yang sah kepada sebut nama Roslina binti Rahmat, dan saya menyerahkan mas kahwin yang wajib bagi diri saya sebanyak RM100 tunai kerana Allah Ta'ala. Perempuan Ida binti Rahmat menerima mas kahwin tersebut dan mulai saat ini insya-Allah saya berjanji akan menjadi isteri yang solehah, taat perintah suami, redha, jujur dan ikhlas dunia dan akhirat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Okey, ada cincin ke gelang rantai? Okey. Tunjuk kamera cincin tu. Kadang perempuan salah tengah ayah tu. Tu ayah, kat semua. Terima kasih ayah. Okey. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil daripada diri laki dan perempuan segera pada keduanya memandang anak-anak sekalian. Allahumma inna nassalamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya awatullah, alaika asyrafal badru alaina برأينا قلت يا وجه السرور صلوات الله عليك علم سري وأخفى مستقبل yang baik semoga Allah Lepas ni Cik Rahmat pula terakhirkan nanti. Bagi salam sejahtera pada semua yang hadir pada pagi ini, dan ucapkan terima kasih, banyak terima kasih ya. Semoga dipenuhi segala urusan dan semoga majlis kami berjalan lancar di pagi ini hingga ke petang nanti. Saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang hadir tu jemputlah makan yang jangan dekat dari mana pula. Okey. Tengok sini 1, 2, 3. Okey, freestyle 1, 2, 3. Ni sedia 1, 2, 3. Lagi sekali 1, 2, 3. Freestyle 1, 2, 3. Freestyle lain 1, 2, 3. Okey, buat gini 1, 2, 3. Nak duit 1, 2, 3. Okey, last one freestyle 1, 2, 3. Alright. Freestyle 1, 2, 3. Freestyle last one 1, 2, 3. Video. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada dengan majlis ini kan dia betul-betul rumah dengan Polwaya dan kawan-kawan yang ramai kerja juga lepas makan kenduri dia balik kerja tapi singgah juga budak-budak je orang tua tak boleh kamu mau bugis pun buat ke adik-adik yang pakai tapi jangan lupa inilah daripada Molongko kan Molongko kan ini daripada keluar ke anak lagi kurang datang jemputan daripada Batu Pahan jauh daripada Yusuf daripada Yusuf Seri Medan Batu Pahan semua yang organisasi. Yang kawan kerja tak sangka datang sini. Adik-adik yang pakai tapi jangan lupa. Freestyle 1, 2, 3. Last one freestyle lagi 1. Ya. Satu je. Satu siap. Ready, tengok kamera. 1, 2, 1. Okey, sedia tak sini 1, 2, 3. Lagi sekali 1, 2, 3. Freestyle 1, 2, 3. Last one freestyle 1, 2, 3. Alright. Satu lagi freestyle. Ya. Okey, freestyle. Buat lagi freestyle lain. Satu lagi. Okey.
2, 3. Alright. Freestyle 1, 2, 3. Alright. Yang abang ni bagi Ami dan dan juga abang Patut Putih. Alhamdulillah dapatnya
bersama dengan pasangan dia. Ya, Indra. Itulah. Satu lagi. Ada sedang berunding lagi dengan mak saya untuk membolehkan hakim dapat bersama dengan Indra di atas pelamin. Selesai sudah perempuan. Akhirnya pasangan mempelai dapat kita sandingkan di atas. Okey, tengok sini, serius. Alright, potong kek. 1, 2, 3. Pasangan ini. Sekali 1, 2, 3. Last one freestyle. 1, 2, 3. Okey, freestyle sedia. 1, 2, 3. Alright. Freestyle 1, 2, 3. Freestyle lagi. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Bang. Dah aku ni. Freestyle 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Datang ni kita pun datang yang datang bagi 2, 3. Freestyle 1, 2, 3. Okey, tengok sini. Serius. 1. Freestyle 1, 2, 3. Bawan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle 1, 2, 3. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Freestyle 1, 2. Freestyle 1, 2, 3. 2, 3. Lagi sekali freestyle 1,